Hai, Assalamualaikum semua ni. Sempena dengan majlis watikah pelantikan pemimpin muda pada hari ini, marilah sama-sama kita saksikan video yang telah disediakan oleh Cikgu Nik dan Cikgu Auni ini. Jom! Bermohon sembah berhajat, hajat berasal kayangan puri. Hamba puteri imbas berempat, turun bermalam serata negeri. Di Sekolah Kebangsaan Seri Mahkota, kepimpinan dibentuk melalui disiplin, diperkukuh dengan tanggungjawab dan disemai dengan keberanian serta amanah. Bagus awak, selalu datang awal. Tahniah kawan. Cikgu, saya sudah siap latihan. Bolehkah saya hantar dan turun untuk bertugas? Boleh Hasif? Tahniah kerana awak selalu siapkan latihan dan komited menjalankan tugas pengawas sekolah. Awak adalah seorang pemimpin muda yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Oops! Buku dah terkoyak. Mesti Cikgu Media marah dan rasa kecewa pada saya. Maafkan saya, Cikgu. Saya tak sengaja terkoyakkan buku ini semasa sedang bertugas menyusun buku ini di pusat sumber sekolah sebentar tadi. Tak apa, Sofia. Lagipun, awak tak sengaja. Cikgu suka dengan sikap berani awak. Awak seorang yang berani mengaku kesilapan awak. Itulah sikap seorang pemimpin muda yang terbaik. Saya akan bantu guru skim pinjaman buku teks untuk menguruskan buku teks ini dengan baik. Awak dah asingkan buku teks mengikut kelas? Sudah, Cikgu. Saya pasti semua murid pasti dapat buku teks yang diperlukan. Bagus. Sifat amanah perlu ada dalam diri setiap pemimpin muda seperti kamu, Khairul. Kawan-kawan, saya telah diamanahkan oleh guru untuk menjaga kelas supaya tidak terkawal. Tahniah Syafiq. Awak berjaya kawal keadaan kelas sementara cikgu dalam perjalanan masuk ke kelas. Sikap macam nilah yang patut ada pada pemimpin muda.
Macam mana semua? Menarik tak animasi ni? Ada pesanan yang hendak disampaikan tu. Sebagai pemimpin muda sekolah, kita mestilah bertanggungjawab, berdisiplin, berani dan amanah dalam menjalankan tugasan. Tahniah diucapkan kepada awak semua di atas watikah pelatikan pemimpin muda pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Bye-bye. Cikgu, kami, pengawas ICT sekolah pun membantu guru membimbing murid dalam ICT dan menangkap gambar majlis di sekolah. Kenapa kami tidak termasuk dalam pemimpin muda sekolah? Menjadi pengawas ICT ni, dia special. Dia bukan sahaja bertanggungjawab, disiplin, berani dan amanah. Malah, dia kena ikhlas. Kerana Memberi sumbangan dalam bidang ICT ini, bukan semua orang nampak dan pandai menghargainya. Oh, begitu. Tapi jangan risau, awak tetap pemimpin muda. Sebab awak belum tua lagi. Okey, dah lah tu. Pergi ambil gambar majlis watikah tu. Okey, cikgu. Siap.